Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Video kali ini adalah backtest paper trade. Kita nak tengok, kita nak lihat bagaimana pergerakan harga apabila keluar signal akar. Kita play. Eh, Alert to call. Alert to call tu harga turun. Signal low. Low keluar. Signal low keluar kebiasaannya akar akan keluar. So akar keluar. Tapi banker tak ada lagi, so kita hold dulu. Signal pucuk. Akar keluar lagi tapi banker baru nampak masuk sikit je. Kita hold lagi. Okay, boom keluar kita buy. Masuk. Kita EP. Alert boom keluar kita EP. Ada candle buy setup. Cross G2. Kita profit 200, 250, 400, 375, 450. Okay, cross G3 harga naik lagi. 475, 500, 325. Okey, kita close position sebab ada keluar signal high. Signal high keluar tu biasanya selepas daripada signal high keluar akan keluar signal pucuk. Maknanya harga akan turun. Okey. So kita dapat ambil profit 375. Kalau kita nampak tadi semasa pergerakan harga, profit yang paling tinggi je hit adalah 550 kan. So kita boleh dia ambil kat situ sebenarnya dah hit 500 tu. Tapi ini nak tunjuknya maknanya keluar je signal pucuk kita keluar daripada sistem. Kita keluar je signal pucuk kita keluar daripada position long. Tadi keluar signal high. High itu partner je adalah pucuk. Low sini tadi partner je adalah akar. Okey. Itu saja untuk kali ini. Terima kasih.